Siapa yang sengaja buat dosa ketika berpuasa, tidak batal puasa. Tak batal. Itu berita baik. Dah buat pahala tak ada lah. Nampak tak? Macam semayang pakai kata mah tak payah. Pasal mah dia suci, dia tidak najis. Dah pahala gilek orang apa? Nasrul sabdun Allah. Tak ada kepeng. Faham tak ni? Siapa kata tak ada? Nabi dia nak kata tak ada pahala ni, ustaz dia tidak ada autoriti, dia tidak ada kuasa nak kata tak ada pahala. Dia mesti nas. Quran kata tak ada pahala, luput pahala, Quran memang betul lah. Kalau hadis kata tak dapat pahala lah kita royak. Nabi kata malam yadak qaulaz zur. Orang siapa yang tidak berhenti cakap orang betul, nyumpak, nguduh kat orang, fitnah kat orang, mapu kat orang, lebong orang, skeng orang, Dan ni ada tidak lebong, skeng. Orang jenaga, skeng. Dah 80-an 90-an tu lebong tu dah. Lebong mau piti orang. Dia ni ada tidak lebong tau. Dia ni skeng. Jadi cakap orang putih belaka tadi. Orang Terengganu Tengok lagi balik raya lagi. Kali balik raya kan. Ramai ada orang haji yang duduk KL. Ramai tak? Ramai lagi. Balik raya yang duduk KL, orang haji, orang Bukit Timang, orang Bukit Ading, ramai balik raya tu tak? Kalau anak dia main tanah, nak panggil buat kena. Daniel, come to mama. Duduk luar ni. Bukit Berah. Dia dah disuruh orang putih. Muka macam negara mok. Dah biarlah, tapi tidak haram lagu tu. Tapi nak raya. Kalau kita cakap nipu, berdusta, fitnah, cakap ngaruh. Wal amala bihi, dan juga tidak berhenti lagi duduk buat amalan yang salah pada agama. Maknanya benda dosa lah. Barang siapa yang tak berhenti cakap perkara yang haram, ataupun tak berhenti melakukan perbuatan yang haram, itu maksudnya. Walaysa lillah nampak bi ayyada'a ta'ama wa syaraba kama qala riwayat Imam Ahmad dan jemaah, maka tidak ada hajat Allah nak beri pahala atas dia duk lapar dahaga tak makan tak minum. Kan kita kan makan ni puasa ni tak makan tak minum, betul tak? Patut dapat pahala. Orang yang masih buat yang haram, masih tengok yang haram, tak dapat pahala. Dah puasa ni esok. Allah tak berhajat nak bayar pahala kepada dia. Jadi kerja tak ada gaji. Itu dia cerita ni. Nak semula gaji tu, minta dengan Allah. Minta maaf pada Allah. Allah boleh kembalikan semula. Nampak? Dia gitu. Dan kita turun nak pergi kat bazar Ramadan, tak mungkin bini nak suruh beli kuih. Macam-macam kuih suruh beli, kita pergi juga. Suruh beli timun Cina apa semua. Kalau jual timun Cina tengok pakai baju. Tubuh dia saiz 40, baju 28. Bersepai-sepai tubik daging. Tak? Kita duduk tengok bini kat bazar ni nak timun Cina, nak manis sikit, isi kuning, tak mau isi merah. Depan kuning sebelah, merah sebelah. Kita duduk tengok isi kuning merah. Kuning merah, tengok tak dia. Timun susu 2 teh, mampu kita. Dan tubik rumah tu 3 riyal bawa pahala, hutang balik 8 riyal. Apa? Lihat benda yang haram. Betul tak? Tukang lihat, tukang buat, banyak mana pahala dosa orang tengok dia tanggung sama dosa. Jadi, dilatih kita pada bulan Ramadan untuk meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan makin berkuranglah maksiat kita selepas Ramadan nanti.